Hai guys, jom kita masak makanan berbuka dalam sesi sesuap resepi, iaitu roti paratha dan kuah dal. Okey, ini adalah bahan-bahan dia. Untuk kacang dal, korang kena rendam dia seharian, okey? Daripada subuh sampai ke petang pun okey juga, tak ada masalah. Okey, make sure air dia banyak tau. Lepas tu, masukkan minyak dalam kuali, masukkan bahan-bahan tumisan kita. Ada bawang merah, bawang putih, daun kari, cili kering dan juga ketumbang. Masukkan juga halia. Okey, kacang-kacang dia tumis. Kalau tak cukup boleh tambah lagi. Ni admin lupa nak letak cinta manis. Lepas tu masukkan serbuk kari, kacau sampai pecah minyak. Okey, seterusnya untuk kuali yang kedua, kita masukkan kacang dal. Okey, lagi satu kacang dal kita bahagikan 1/2 untuk kita blend sampai hancur, kita campur juga. Okey, kita dah kacau-kacau macam ni. Kita buang dulu dia punya buih-buih dekat atas tu. Masak dahulu sebab kita ada kacang dal yang tak blend kan. Lepas tu barulah masukkan bahan-bahan tumisan tadi. Okey, masukkan, letaklah perasa. Lepas tu kacau-kacau dah siap. Okey, ni kita masak roti paratha kita. Roti paratha guna brand NZ Food tau. Masak dia kebalik-terbalikkan dan air. Paling simple letak susu, cair, serbuk koko, tak kisah banyak mana. Masukkanlah air panas. Okey, kacau-kacau dan letak ais. Atas tabur lah juga kita punya serbuk koko dan dah siap. Untuk sambal, korang boleh tengok episod kita yang sebelum ni. Selamat mencuba.